Anda tengah fikir nak buat hair transplant? Soalan yang paling penting, adakah anda calon yang sesuai atau tidak? Jom kita bincangkan. So, sebenarnya calon yang sesuai untuk buat hair transplant ni adalah orang yang ada masalah keguguran rambut sampai dah tak ada hair follicle langsung untuk tumbuh rambut baru tu. Yang kedua, kita perlukan donor area yang kuat. So, kita akan ambil rambut di bahagian belakang kepala ni, which is called donor area lah. And then, kita tanam semula ke bahagian kepala yang kita nak tanam rambut tu. So, kalau donor area kurang, result akan jadi lebih terhad. Yang ketiga, umur dan tahap keguguran. For example, kalau umur tu masih muda dan juga masih banyak baby hair, so kita akan gunakan medication ataupun regenerative therapy seperti exosome, PRP ataupun stem cell untuk reverse balik masalah rambut tu. So, selain tu juga, calon yang paling sesuai ni adalah orang yang mempunyai kesabaran yang tinggi. Sebab apa? Sebab bila kita buat hair transplant ni, bukan buat hari ni, 2 bulan kemudian rambut tu dah cantik. Tidak. Basically, kita perlukan setahun untuk full hair growth. Dan yang terakhir, kesihatan keseluruhan tu kena okey. Contohnya kalau ada masalah diabetes yang tak terkawal ataupun masalah kulit kepala yang sangat teruk. So basically, kita kena nilai dulu dan juga assess, tengok macam mana sebelum kita buat any procedure. Kalau korang tertanya sama ada korang ni sesuai atau tidak untuk hair transplant, boleh datang ke klinik Glowjust untuk kita buat consultation dahulu.